Okay, kembali kita kepada segmen ketiga dalam podcast Forensik Quran. Jadi pada forensik yang kedua, forensik kedua pula. Pada segmen yang kedua tadi, kita telah berbincang tentang proses yang agak panjang lah untuk proses 9 dan ke 10. Jadi untuk segmen ketiga ni mungkin kita akan lebih kepada last gerak kerja dalam setiap proses tu. Jadi untuk first kita akan tanya Encik Fiza lah. Okay, sebelum pada proses ke-9 ni, apakah proses yang terakhir? So, okay, untuk proses yang akhir tu selepas kita terima Ozalik tadi, Betul. okay, kita keluarkan plate lah. So plate tu ikut daripada apa yang tasih bagi, ikut section lah. So kita keluar proses MYK lah. So lepas siap plate tu, kita ada lagi semakan akhir sebelum kita hantar ke bahagian printing lah, bahagian pencetakan lah. So kat situ kita lebih check kepada dot dia, sebab bila kita masuk cuci tu dia menggunakan chemical air. So dalam proses tu takut ada yang hilang. Hilang tu maksudnya kira chemical tu ataupun mesin tu sendiri yang ada problem. So ada situ kita ada check dari segi dot dia. Dot dia, so 3% tu sama ada 3% tu ada tak dot 3% dalam tu. So kat situ ada dia punya guideline lah. Yang kita boleh tengok kat situ. Kalau nak check tu dia ada alat khusus ke macam mana? Kita ada kantar je. Pakai kantar saja. Pakai kantar. So dekat situ ada kotak-kotak. Dia ada dot 1%, 2%, 3% sampai 100%. So selalunya kita akan check dari 1 ke 5% lah. So maksudnya kalau 1% ada, 2%, so insyaAllah dalam plate tu ada dot tu. Selalu kita akan tengok situ je lah. Okay, faham. Kalau biasanya dia tengok pada skrin yang macam ni. Nanti dia ada skrin macam ni yang boleh kita lihat. Setiap warna plate tu dia ada penandanya nanti. So kita akan tengok sebab sini dia memang ada percentage dia untuk kita lihat dot dia. Jadi kalau tengok percentage mana yang maksudnya kalau percentage ni tak elok, kalau percentage ni bukan dia takut percentage tu bila dia sepatutnya 5%, tiba dia kurang. Dia takut nanti dia punya image tu hilang. Kita pasti semak situ je lah, biasanya. Dia mudah je lah, dia tak ada complicated sangat. So dia peringkat ni dia dah peringkat akhir ni tak ada biasanya tak ada masalah lagi lah. Okay, macam kita double check saja. Double check je lah. Kalau macam Cik Fiza kata tadi ada kantar, maksudnya kalau macam kilang-kilang cetak lain tu mungkin ada guna alatan-alatan lain lah. So alatan rasanya memang kantar je. Ada, cuma untuk kita di sini kita pakai kantar lah. So ada dot. Selalu kalau nak tahu dot tu hilang, 1% hilang, 2% hilang, kita okey lagi. Sebab dot tu tak obvious lah untuk printing. Tapi dia dah cecah sampai 3, 4, 5 tu kita kena be careful lah masa kat situ. So dot tu ada dekat plate tu sendirilah yang kita boleh tengok sebagai guideline kita. So kita ambil plus minus 3% lah daripada tu. So kalau 1% ada lagi, okey, alhamdulillah. So kalau 1, 2, benda ni berlaku kalau chemical tu first, dia chemical baru lagi, tapi kalau dia tak stable lagi. So kalau dia dah stable, dia okey, so tak ada masalah. So kita akan jaga lah. Memang dah tahu dah. Staff prepare memang dah tahu lah. Macam yang Cik Fiza cakap tu, yang percentage tu maknanya kalau plate tu bersih sangat pun tak boleh. Tak boleh. Kalau dia kotor sangat pun tak boleh. So dia macam sedang-sedang lah kan. Kita sedang-sedang lah. Kita ambil plus minus lah, 3%. Yang penting image yang nak cetak tu mesti clear. Dia clear. So kalau dia bersih sangat pun, kalau dia dicetak memang dia takkan nampak lah kan. Dia bukan dia bersih, maksudnya bila dia punya image tu dah berkurangan, dia nanti bila kita cetak ink tu tak ikut ikut color spec yang kita gunakan. Kita kena pastikan dia punya dot gain, dia punya tone, dia punya kena betul. Kena betul lah dia punya tu. Faham. Okay. Nak terus ada soalan untuk Cik Fiza? Okay. Saya rasa so far jelas lah berkenaan jawapan yang Cik Fiza bagi tu. Jadi
Kau Yong boleh teruskan. Okey, lepas pada siap proses tadi tu, akan bagi pada proses Kita ke-10 lah. akan bagi ke bahagian cetak lah. Bagi cetak tak. Bahagian Kira cetak untuk bahagian Cik Fiza handle ni dah kira dah settle lah. Kira dah settle lah. Okey, faham. Okey, kalau dah settle untuk bahagian Cik Fiza, kita akan bagi pada Cik Lan lah untuk proses ke-10. Jadi sebab kita tengok penerangan daripada Cik Lan, daripada daripada cetak, daripada folding apa semua tu, last sekali apakah proses yang selepas pada tu? Okey, dalam cetakan, lepas kita cetak sejuta tadi, dia akan buat folding, lepas tu kita buat gathering, dan kita akan jadikan dia book block yang saya tunjuk tadi lah ni. Lepas kita buat book block ni, kita jahit dan next prosesnya ialah untuk binding. Dan binding ni maksudnya menjadikan dia buku. Menjadikan dia senaskah Al-Quran seperti mana yang ada di pasaran lah. Binding tu sama dengan cover. Ni binding untuk kita jilid lah. Dalam bahasa Melayunya jilid lah. Kita ni dah terbiasa dalam cetakan ni dia gunakan printing, binding walaupun tak sekolah bahasa Inggeris, tapi gunakan itulah istilah-istilah dia. Jadi lepas kita siapkan buku, proses dia sama kita cetak majalah, buku sekolah Al-Quran. Cuma kalau Al-Quran ni dia lebih detail lagi. Di mana selepas kita jadikan kita jilid buku ni, kita akan semak dulu. Kita akan semakkan ni dibuat setiap page. Setiap page supaya tidak ada jumpa kesilapan. Kalau macam buku sekolah dan sebagainya, memang kita akan jumpalah kesilapan dalam cetakan. Tapi bab Al-Quran ni kami usaha jaga sebaik mungkin. Sedaya upaya lah. Saya upaya supaya tidak terlepas, yang mungkin ada terlepas section ataupun terlipat muka surat di dalamnya. Ini semua dibuat secara manual. Kemudian barulah kita buat proses seterusnya lah untuk packaging dan sebagainya. Okay, faham. Jadi untuk packaging tu kan Cik Lan, macam mana Cik Lan ada anak-anak buah Cik Lan ni memastikan Quran dalam packaging tu terhindar daripada kerosakan dan sebagainya lah. Macam mana? Kita akan kita tidak bungkus dengan kertas biasa. Kita akan masukkan dalam kotak atau carton yang khas. Cartonnya satu, jadi satu carton tu dia tengok saiz Quran lah. Dia kalau A4, A5 ataupun macam yang saya pegang ni B5 ni yang ketebalannya sebegini. Kalau satu kotak kita boleh isi 20 ataupun 20 naskah. 20 naskah. Jadi dia 10-10 lah. Dia buat double. Jadi kita boleh packing 20 naskah. Dan kotak ni dia B-flute, dia ada ruang, dia tebal dia kotak ni supaya dia tidak rosak, dia ada jaga dia punya ujung dia, edge dia, dan akan kita packing ni, kita masuk kotak tu, kita pastikan ianya di tape ataupun di seal rapat, tidak ada ruang longgar. Sebab kalau ada ruang longgar, Quran tu akan bergerak. Nanti. Jadi setiap saiz Quran ni dia ada saiz kotak yang tersendiri. Bukannya dia tak sama semua. Bukan random pakai letak. Dia tak ada pakai random nanti kadang kalau saiz yang besar masuk kotak yang kecil tak muat pula. Masuk kalau dalam kotak yang besar masuk kotak kecil, nanti dia akan bergerak. So kita memastikan Quran tu masuk dalam kotak tu, dia duduk diam-diam. So dia kita seal dia, kita kemaskan dan kita seal dia supaya ianya padat lah. Dan lepas tu masuk kotak, kita akan susun di atas pallet, dan di atas pallet ni kita akan wrap dia dengan plastik supaya ianya terhindar daripada air ataupun serangga dan sebagainya. Supaya dia kekal kat situ. Dan dia ada cara susunan dia. Bukan main susun dia bukan susun tegak semua sama, dia ada putaran dia supaya kotak-kotak yang atas pallet tu, bila kita gerakkan dia, kita nak alihkan, dia tidak bergerak, dia tak bergeser, dan kotak tu tidak jatuh. Okay, faham. Dan selain itu kita ada sistem labeling dan sebagainya. Label untuk kita kenal pasti tajuk Quran, kuantiti dan sebagainya. Tak tertukar lah. Ya, betul. Sebab Quran kami ni diedar ke seluruh dunia. Banyak kan jadi. Macam yang saya pegang ni Quran Thailand
terjemahan bahasa Thailand. Ni terjemahan bahasa Thailand. Saya pun tak reti nak baca Thailand ni. Terjemahan bahasa Thailand. Kami dah cetak 30 terjemahan, 30 bahasa. 30 terjemahan. Dan dah diedarkan, iaitu kita cetak sebanyak 1 juta naskah Al-Quran dan telah diedarkan ke seluruh dunia. Dan dia berperingkat-peringkat daripada tahun 2023 sehingga sekarang. 2023. Alhamdulillah, kami dah hantar ke Kerala, India, kita hantar ke Nigeria, South Africa, kita hantar juga ke Australia, New Zealand, kita hantar ke Cambodia, kita hantar ke Canada, dan baru-baru ni kita ada hantar 20,000 satu kontena ke Canada sempena World Cup. Dan kita hantar pelbagai bahasa. Itu uniknya Nasyur Quran ni, kami menerbitkan, Jasa Restu menerbitkan 30 jenis bahasa, 30 terjemahan bahasa untuk kita edarkan ke seluruh dunia. Yang World Cup tu 20 naskah pelbagai bahasa. Yang di Canada ni untuk World Cup ni pelbagai bahasa. Kita mixkan dia. Campur untuk World Cup, program World Cup. Jadi jangan terkejutlah kat World Cup nanti orang baca Quran, insya-Allah. InsyaAllah. Ada lagu penaja. InsyaAllah yang tu sebenarnya yang kita usahakan kan. Jadi satu lagi Encik Dan, macam kita boleh klarifikasikan tak salah satu SOP terbesar dalam kita handle Al-Quran kan, packaging ataupun cetak semua tu, adakah pengambilan air wuduk tu sangat wajib? Okey, saya tak ada alat yang boleh scan orang ada wuduk tak ada wuduk. Kan saya nak scan, pinjam telefon sekejap. Saya nak scan berwuduk tak boleh. Kalau saya ada alat tu saya akan scan. Apa yang menarik di Nasyur Quran, semua staff terutamanya di production, semua staff setiap pagi 8.30 sampai dia akan tamprint dulu. Wajib lah 8.30 datang kerja kan. Tamprint, lepas tu dia akan masuk ke dalam production dan mereka akan ambil wuduk, solat duha berjemaah. Alhamdulillah. Jadi lepas solat duha berjemaah kita akan bersalaman. Masa tu pertamanya dia dah ada wuduk dah. Betul. Dan keduanya kita dah boleh tengok siapa yang tak hadir, siapa yang hadir. Jadi cek kehadiran. Jadi lepas kita solat duha berjemaah, kita akan sambung kerja. Jadi di antara duha sampai zuhur tadi, kalau dia mungkin batal wuduknya, dia pergi ke tandas dan sebagainya, kita peringatkanlah supaya berwuduk. Dah ada wuduk ke belum? Tapi terpulang pada individu lah. Tapi kita ingatkan, kita bagi tahu setiap pekerja dalam keadaan menjaga wuduknya. Yang penting sifat amanah tu. Ya, betul. Jadi masing-masing kan. Jadi terpulang pada dia sebab kalau kita ada alat boleh scan senang, kita scan seorang-seorang kan. Jadi antara duha dengan zuhur tadi mereka menjaga wuduk mereka. Itulah sebab dia nak pegang mushaf Al-Quran, section dan sebagainya. Dan kiranya batal wuduknya mereka baharui, dan sehingga zuhur sama juga. Lepas zuhur nanti mereka akan solat zuhur berjemaah. Jadi wuduknya ada sampai ke asar. Sama jugalah. Kalau batal, baharui. Jadi itu kita dalam proses tu, kita sentiasa ingatkan, sentiasa menjaga wuduk dan adab setiap kerja. Tapi kan Koyum, sebenarnya kita boleh je baca mushaf Thailand ni. Kita faham je, tapi faham yang Arab je lah. baca ayat Quran kan. Saya nak baca Thailand tu payah sikit lah terjemahan tu. Terjemahan ni semakannya dibuat oleh agensi daripada Thailand sendiri ya. Semakan untuk terjemahan, dapat kelulusan, baru kita cetak di sini. Jadi Koyum, ada soalan lagi kah kita nak tujukan kepada guest kita? Ada soalan, ada. Cuma secara kesimpulan lah, kita mungkin dah dapat faham dah flow proses nombor 9 ni macam mana, proses nombor 10 ni macam mana, kira dah lengkap lah. Betul tak Tuan? Tapi kalau ikutkan kalau orang luar sana, dia akan terkejut kan, apa proses 9 dengan 10, apa proses 1 sampai 8, dan proses 10 ada lagi tak proses 11. Nak tahu tu datanglah Syukuran kan. Datanglah Syukuran, tengok proses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yang kami kongsikan tadi. Ada ke yang ke-11? Kena datanglah. Datang baru dia faham
apa tadi proses yang kita dari awal tadi kita cerita kan. Cerita 9 10 orang cakap ya apa 9 10 ni. Nak tahu datang tengok. Nak tahu datang ke Nashur Quran. Kita tinggalkan persoalan tu dekat para penonton lah. Kalau nak tahu datang kepada Nashur Quran. Jadi kita pergi pada soalan yang seterusnya kak. Jadi bagi Cik Lan lah, lepas daripada Quran siap sehingga sampai kepada tangan pembaca, semua proses tu beradakan bawah, maksudnya manage Cik Lan. Bagaimana perasaan Cik Lan daripada hasil usaha penat lelah Cik Lan tu, dapat pembaca tu baca Quran tu? Saya dalam bidang percetakan ni almost 42 tahun lah. Hasil kerja kami yang saya keluarkan daripada dulu sampai sekarang, walaupun satu leaflet, walaupun zaman dulu kita buat kad jemputan kahwin, bila kita dapat delivery benda tu sampai ke customer, ianya satu kepuasan. Lah. Tambah pula bila kita cetak Al-Quran, kan? Al-Quran kita cetak, yang kita jaga kesuciannya, kita jaga kebersihannya, kita jaga cara-cara kita nak membuat Al-Quran tadi. Sebelum sampai kepada pengguna, Quran itu daripada peringkat pertama failnya masuk, dirancang, di planning untuk cetaknya sehingga jadi sebuah mushaf. Masa tu pun kita dah rasa seronok sangat, lega sangat. Ini kan pula sampai ke tangan pengguna baca dan tengok dan berpuas hati. Tentunya rasa tu amat besar lah rasanya. Gembira, lega. Gembira, senang hati. Tapi itu perasaan saya lah. Jadi Allahu'alam, Allah, itu semua kerja Allah. Kerja Allah. Semoga apa yang kita buat, yang kita cetak, yang kita edarkan menjadi manfaat, menjadi kebaikan untuk semua orang, dan untuk semua pengusaha daripada penulis mushaf sehingga menjadikan sebuah mushaf. Dan semoga apa yang dibaca oleh mereka-mereka di luar itu memberi manfaat dan juga memberi kebaikan kepada seluruh warga kerja Yayasan Restu. Amin, insyaAllah. Dan Nashur Quran sendiri, insyaAllah. Okay. Soalan last, boleh tak? Soalan last. Boleh. Ini kena bayar ni. Sini saya ringkas lah bagi Jalan. Apakah nasihat ataupun nasihat Iwan nasihat untuk daripada Cik Lan untuk anak muda yang ingin menceburi dalam bidang pengurusan percetakan ni lah. Okey, kalau sebut dalam bidang percetakan, dunia percetakan ni sekarang ni secara jujurnya dah tak ada dah bumi putera kita, orang-orang Melayu kita yang berminat dalam bidang percetakan. Bidang percetakan ni tak pupus lagi, masih ada lagi. Dan kalau zaman saya dulu memang ramai anak-anak muda yang menceburi dalam bidang percetakan dan berjaya dalam percetakan, dan saya sendiri melahirkan ramai juga anak-anak didik saya yang sekarang ni jadi operator, supervisor dan sebagainya. Jadi yang di luar sana kalau berminat, datang ke Nashur Quran, ataupun mungkin di luar-luar sana ada kilang-kilang cetak, belajar. Sebab sekarang ni tenaga kerja bumi putera kita memang susah sangat nak cari yang berpengalaman dalam dunia percetakan. Dalam bidang percetakan ni memanglah dia kotor sikit, tangan kotor, kena ink dan sebagainya. Kotor Zohir, kotor batin. Bukanlah kotor ni. Dia mungkin kotor jadi mungkin mereka rasa kenapa nak kerja kilang dan sebagainya kan. Tapi bila kita dalam bidang percetakan ni, bila kita berkecimpung, bila kita dapat mengeluarkan hasilnya, kita akan tengok orang baca, kita akan rasa bangga. Jadi kalau kepada mereka yang di luar sana yang ingin menceburi dalam bidang percetakan ni, di bidang percetakan ni dia bukan bidang yang main-main. Dia kena fokus. Biasanya untuk mahir mengambil masa hingga ke 3 tahun. Dia bukan boleh mahir 2-3 minggu. 3 tahun pun, kalau dia mahir 3 tahun pun belum tentu dia boleh buat keputusan-keputusan sendiri lagi. Sebab dia
terlalu banyak yang perlu dipelajari, difahami, contoh tentang air, ink, chemical, kertas dan sebagainya. Jadi kepada yang anak-anak muda di luar sana, kalau ingin menceburi bidang percetakan, kena ceburi betul-betul, kena ready, kena be komitmen, mental, fizikal kena kuat lah, insyaAllah. Buat bersungguh-sungguh lah. Betul. Okay, rasanya setakat tu dulu untuk podcast kita kali ini. Jadi masih pada Cik Lan dan juga pada Cik Fizal atas perkongsian dan juga luangan masa yang dibagi oleh tetamu kita ni. Okay. Jadi ada apa-apa nak cakap kan? Saya rasa nak tambah apa-apa pun macam dah tak ada, sebab dah. Jawapan daripada tetamu kita ni pun kita boleh cakap sangat jelas, mantap dan menjawablah semua persoalan yang mungkin pendengar pun tertanya-tanya kan. Betul. Dan Alhamdulillah lah banyak memberi manfaat insyaAllah kepada para pendengar. Dan macam mana Koyum rasa macam mana? Memang kita rasa podcast kali ni pun banyak kan ulasan yang diberi oleh tamu yang pun sebenarnya dapat dengan Wan lah. Nak komen lebih sama je. Jadi itulah. Okay, saya rasa saya pun nak ambil kesempatan juga. Okay. Ucapkan ribuan terima kasih kerana bagi peluang untuk kita berkongsi dan bagi peluang untuk sama-sama kita menyebarkan ilmu dan pengetahuan ini, sebab tak ramai orang yang tahu bagaimana untuk menerbitkan buku, tambah pula nak menerbitkan Al-Quran. Biasanya Al-Quran je orang ingat cetak di negeri Arab saja. Jadi di Yayasan Restu Nasyur Quran, Yayasan Restu menerbitkan Al-Quran dan Nasyur Quran, kami mencetak Al-Quran untuk edaran dan penggunaan untuk semua. Jadi ribuan terima kasih beri kami peluang untuk berkongsi pengalaman dan cerita, dan jangan lupa datang Nasyur Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Quran, dan masukkan nombor telefon nanti. InsyaAllah. Datang Nasyur Quran. Apa yang kami cerita ni sikit je. Datang Nasyur Quran 2.5 jam kita akan bagi taklimat daripada proses nombor 1 tadi sehingga selesai menjadi senaskah Al-Quran. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Cik Hafizah dan Cik Lan di atas penerangan yang sangat mantap lah. Dan juga kami berterima kasih lah kepada kedua tetamu ni kerana sudi memberi masa kepada kami semua dan untuk dalam menjayakan podcast ni. Dan saya juga nak minta maaf lah andai ada kekurangan daripada kami sebagai pihak host, kerana yang baik itu semua daripada Allah, yang kurang baik itu semua daripada kami lah. Dan itulah, kadang-kadang kita ni pun hanya mampu plan kan, tapi yang menentukan tu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita akan bertemu lagi dalam episod yang akan datang dalam podcast Forensik Al-Quran. Dan insya-Allah kita akan bertemu lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.